Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Probe. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Mustahil nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Woi korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasa yang korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik. Wow. Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran teleporter. Teleporter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Asyik. Dan saya Drop the beat. ALONG. 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 Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Pameran perbelanjaan melebihi harga. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labu. Terbaik. Papa, Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fenleaf Special. Fenleaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Semangat kita di sini, berjuang beraksi. Our hero kembali. Kini yakin dan berani, bersama harmoni. Together you and me, menuju puncak tertinggi. Yakin gagah berani. Kemenangan pasti. Semangat baru kini membara. Kita bersama jadi juara. Bersama mengembara seluruh angkatan. Kau dan aku kembali beraksi. Kita bersama takkan berhenti. Tauhidlah selamanya membara. Baba Galaxy. Jaga-jaga semua. Julai ni! Kapal kebenaran kena serang, oi! Di planet Meraju. Hantar bantuan dengan segera! Sebelah kiri kapal dia beku. Sebelah kanan pengadap terbakar, oi! Jangan risau. Serahkan pada kami. Bukan bertubi-tubi. Larian maju. Pada Nabi. Oi, kamu ni tak membantu. Lagi besar jadinya. Kita kena terbang tinggi, Kapten. Charge booster sekarang.
Dia dalam kiraan 3, 2, 1. Aktifkan booster kebenaran. Ya! Kita dah selamat. Kapten! Jangan risau ya, Pak Boy. Semuanya dah selamat sekarang. Terima kasih, Boy. Maaflah sebab bahayakan nyawa korang semua. Tak apa, Godbot. Kau bukannya sengaja. Lagipun, lepas siap proses antivirus ni, kau akan pulih sebenarnya. Yang penting kau jangan jadi rosak asa lagi. Kalau tak, kau ikut kita orang balik ke Sapau. Jangan risau bang. Saya akan pastikan Newport dalam keadaan selamat. Terbaik. Okeylah, kita orang gerak dulu ya. Ocobot, dapat ke kesan lokasi MOS kebenaran? Dapat. Kuasa teleportasi. Sedia semua? Jom kita ke planet Volcania. Sedia. Misi menjaga Panglima Parati. Bye. Apa terjadi dengan MOS kebenaran? Apa dah jadi ni? Kita di mana ini? Kita di planet Baraju. Bukankah kita patut kat planet Volcania? Tapi macam mana MOS kebenaran boleh sampai sini? Cari semua orang cepat. Gopal, Kuali, pergi cari sebelah sana. Baik. Ocobot, imbas sekeliling kawasan ni. Aku akan cari sebelah sini. Baik. Frank! Kapten Papa! Aku tak nampak sesiapa dari sini. Yin! Yaya! Frank! Jawablah! Aku tak dapat hubungi diorang, Boy. Apa tu? Kalian, lihat ke sana. Kenapa Kuali? Kapten Papa. Angkat sepihan ni cepat. Kapten! Kapten Papa! Bangun! Bangun, Kapten Papa! Kapten Papa, bangunlah. Kami dah sampai ni. Kapten Papa, bangunlah. Kapten dah tak ada. Macam mana ni, Boy? Aku tak tahu. Apa jadi ni? Kapten Papa! Cikgu Papa! Kami minta maaf. Kami tak ada tadi. Kami lambat, Cikgu Papa. Tak sangka Kapten Papa dah pergi tinggalkan kita. Kapten Papa. Sedihnya. Siapa yang meninggal ni? Ke bumi bila? Lepas Zohor ke? Kapten Papa. Oh, aduh! Syukurlah Kapten Papa selamat. Ingatkan Kapten Papa dah mati dah tadi. Kebenaran belum mati lagi. Hanya tidur mati. Apa jadi ni Kapten Papa? Mana yang lain? Macam ni ceritanya.
Kita dah sampai di planet Baraju. Kenapa ada dua bahagian yang berbeza? Ying, kau ada apa-apa maklumat tak? Kalau ikut database ni, bahagian berwarna merah mempunyai iklim panas yang melampau dan bahagian berwarna biru pula mengalami iklim sejuk yang ekstrim. Betul itu sis. Yang merah tu bara, yang biru pula salju. Bila mereka combine, jadilah Baraju. Yang tengah-tengah ni apa pula? Kat tengah-tengah ni pula Khalistiwa. Tak berapa sejuk, tak berapa panas. Just nice. Kalau macam tu, eloklah kita mendarat di Khalistiwa. Kapten, ada beberapa objek sedang menuju ke arah kita. Alah, burung je tu. Kamu tak pernah tengok burung ke? Burung apa pula macam tu? Alamak, itu bukan burung. Itu batu. Siapa yang sampai batu-batu tu? Roka-roka rasa buat bara dan buat salju. Walaupun diserang, kebenaran berjaya memandu kapal angkasa dan elak semua serangan dengan selamat. Tapi tiba-tiba Tiba-tiba apa, Kapten Papa? Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Boba Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira Elemental. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Boba Boy Watch. Dapatkan Boba Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu.
Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan bumi dan ekstrak keluar Power Sfera Chamberboard. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Nasib baiklah si Feng tu sempat guna kuasa dia. Kalau tak tahulah apa jadi. Habis tu, Yaya dan Ying macam mana? Tak tahulah nasib mereka. Last kali kebenaran nampak, mereka jatuh ke sebelah kiri dan kanan kapal Anggasa. Macam manalah nasib mereka? Aku tak dapat hubungi diorang. Tapi signal jam diorang masih ada. Kalau masih ada signal, berarti mereka masih okey. Baiklah. Kita kena cari Yaya dan Ying. Jom! Tadi Kapten Papa kata ada Feng dan Rotoroka. Mana diorang ni? Oh, Feng dan Rotoroka. Macam mana, Feng? Dapat kau hubungi mereka? Masih tak jawab. Aku harap diorang tak apa-apa. Don't worry, Feng. Saat lagi kita akan sampai kat kampung Rotoroka. Kat sana bolehlah kita minta bantuan orang kampung untuk cari Ying dan Yaya. Aduh, panas! Kenapa berhenti? Macam pernah tengok je batu ni. Saudara kau ke? Bukanlah. Rasanya kita dah lalu sini tadi. Dah jauh kita jalan. Takkan kau tak tahu jalan balik kampung sendiri? Oh, relax brother, relax. Chill. See? Ada tapak kaki kau batu. Apa kata kita ikut tapak kaki ni? Yalah. Tapak kaki ni... Tapak kaki kita lah. Kita dah susah. We have lost our way life. Dia buat drama pula dah. Macam mana ni, Feng? Apa kata kita tanya pakcik tu? Pakcik? Hello, good morning. Excuse me, Uncle. Yelah. Kamu sesat dia. Macam mana pakcik tahu? Mestilah tahu. Pak Pato nampak kamu berpusing-pusing dari tadi. Aduh, memang sah lah. Jadi, sementara mereka pergi cari bantuan, kebenaran tinggal di sini dan cuba hubungi Tapop. Tapi, call tak dapat. Itu yang kebenaran tidur mati je tadi. Sia-sia je kita orang nangis. Sayang juga korang kat kebenaran ya. Nampaknya sistem komunikasi kapal ni dah rosak lepas terempas tadi. Kalau macam tu, kita kena teleport keluar dari planet ni. Barulah kita boleh call untuk bantuan. Maaf Kapten Papa. Saya kena cas tenaga dulu. Aduh, kamu ni dah macam phone dah pula. Dah kena charge. Oh, Cobot. Kau boleh baiki semula sistem komunikasi komputer ni kan? Rasanya boleh. Aku akan cuba. Okey, kalau macam tu, kau tinggal sini dengan Kapten Papa. Yang lain, ikut aku cari Yaya dan Ying. Tapi nak cari dekat mana? Kalau ikut Kapten Papa, mereka jatuh ke kanan dan kiri dari kawasan ni. Apa tu? Alamak, dah mula dah. Apanya dah mula, Kapten Papa? Kalian, cepat datang ke sini. Jangan ke sana. Sini, suruh sini. Aduh, budak zaman sekarang ni.
Tak ada masalah. Pergi cari masalah. Itu, lihat itu. Medan perang. Boy, tengok tu. Hah? Kalau betul Yaya dan Ying ada di sana, diorang dalam bahaya. Kita tak ada pilihan lain. Macam buat kau sembunyi dengan Kapten Papa. Baik. Kupai dan Kuali, kita kena masuk ke medan perang. Masuk medan perang? Kuasa elemental. Boy, kuasa Dawn. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card. Pack Blazing Frost. Kini di pasaran. Order dah lari ya. Mega Boy. Magnus. Salah tu. Sila masukkan kad pada arah yang betul. Robot Predator. Ayo kita berlari bersama. 50 kad yang disediakan dalam set Mechanizer. Unlock 56 kad robot dan mod mechanized dari pack Mecha Strike. Hero Mecha Mata. Yes, mau order apa? Teh tarik panas. Teh Ice is number 1. Kau betul-betul macam aku. Marilah. Boy play. Serang. Go. Mada nada. Omae wa Nani? Play. Fire api. Ice. Mau ice. Hamba. Bobo Boy. Sopan. Kalau ada sumur di ladang, buah keranji dalam perahu. Dari gaduh, baik bertenang. Apa lagi deh? Kita minum dulu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Terbaru, dapatkan figura Bobo Boy sopan kini di pasaran. Boy, kuasa Dawn. Jom Gopal, ikut aku ke situ. Baik. Kuali, kita ke sana. Okey. Hati-hati semua. Jumpa lagi. Dan masuk dengan cepat. Oh, ada terjerumus. Macam mana kita nak masuk ni? Ada pintu masuk dekat sana.
serpihan sayap kapal MOS kebenaran. Hei! Berhenti! Bagi kami masuk, Bang Askar. Oh, apa urusan kamu nak masuk ke sini? Kami datang nak cari kawan kami. Kawan? Woi, siapa kau? Aku, Bobo. Siapa itu? Boy. Lah, kamu ni anggota Tapops ke? Ya pakcik. Oh, terima kasihlah sebab jaga keamanan galaksi ni. Hai, kalau Tapops tak ada, hura agaknya galaksi ni. Nak sampai sini je lah ya. Jalan pakcik ke sebelah sana. Tapi mana kampung ais batu api tu? Oh, kamu naik bukit tu. Sampai atas nanti akan nampak kampung tu. Terima kasih pakcik. Jumpa lagi. Oh, depan tu je. Baru ingat. Tingginya tempat ni. Wow, my hometown. Dah ada signal. Ven! Boy Gopal dan Kuali dah sampai di Baraju. Bagus. Akhirnya bantuan dah sampai. Diorang dah pergi cari Yaya dan Ying. Kau dan Dr. Roka kena cari Dr. Roka dan tanya tentang Panglima Pairapi. Kenapa dengan kau ni? Nothing. I just miss my hometown. Sandaranku terindah teman setia, bersama selamanya percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Dalam hati kita semangat kian membara, genggamlah tanganku lepaskan kuasamu. Persahabatan ini takkan ada terganti, engkaulah pejuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia, bersama